إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dimuliakan Walid Hasan Basri, dihormati guru, tuan guru, para alim, para asatidzah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berkumpul di dalam majlis yang penuh dengan rahmat dan barakat yang dilaungi oleh malaikat Allah. Kita tidak ada apa-apa tujuan kecuali meneruskan perjalanan insan yang terbaik, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan itu kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan, seperti mana disabdakan oleh baginda alaihi salatu wassalam, di mana yang diriwayatkan oleh guru-guru kami, antaranya Al-Muhaddits Syekhuna Abdullah bin Arabi rahimahullah, bahawa Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahid." Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'atu syahid." Dia bermaksud, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, kata Nabi. Dan maksud sunnah di sini adalah yang menghidupkan, yang pertamanya adalah menghidupkan aqidah, menghidupkan tauhid, menghidupkan keimanan. Dan yang keduanya, kerana dia ada dua makna sunnah di sini, iaitu menghidupkan syariat, syariatul Islam, menghidupkan aqidah, menghidupkan syariat. Ketika mana rosaknya umat aku, maka dia mendapat pahala seorang yang mati syahid. Dan dalam riwayat mendapat pahala 100 orang yang mati syahid. Siapa di antara kita yang tidak mahu mati syahid? Semua berkeinginan untuk kita mati syahid. Tetapi para ulama menyatakan, barang siapa yang mempertahankan aqidah, mempertahankan tauhid, mempertahankan kefahaman manhaj al-iman ini, ketika mana rosaknya umat Nabi Muhammad, ketika banyaknya fahaman-fahaman, ideologi-ideologi, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam, bangkit kita mempertahankan akidah, maka kalau kita mati di atas katil sekalipun, kita mendapat pahala seorang yang mati syahid. Jadi apa yang hendak saya nyatakan adalah satu perkara yang sangat penting, iaitu jihadul aqidah. Saya menggunakan perkataan jihad supaya kita ada semangat untuk lebih mendalami. Keduanya, untuk kita terus mengkaji. Ketiganya, untuk kita terus bersatu, memikir bagaimana jalan untuk mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla ini, terutama berkaitan dengan akidah. Walaupun kita hidup dalam keadaan dunia kita fakir dan miskin, tidak ada harta, orang yang susah, keluarga mungkin tidak ada sumbangan. Tapi kalau kita mati dalam jihad ini, jihad akidah ini, matinya kita adalah mati orang yang syahid berperang di jalan Allah.
Seperti mana semua sedia maklum bahawa pada zaman ini, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluhum finnar illa wahid." Terpecah umat aku ini kepada 73 golongan. Semuanya membawa kepada du'atun ila abwabi jahannam. Semuanya adalah dakwahnya sesat, kecuali satu sahaja yang benar. Yang benar inilah yang kita mesti cari dan mesti kita berada dalamnya. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah." Kita kena berpegang dengan jamaah ini. Jamaah ini tidak lain dan tidak bukan adalah yang kita sebut sebagai ahli sunnati wal jamaah. Cuma pada zaman mutaakhir ini, umat Islam diserang dengan pelbagai cara. Antaranya daripada orang yang memang benar-benar bukan Islam, orang kafir, Kristian, Nasara, Yahudi, dan yang lebih parah lagi, bila mana kita diserang daripada dalam kain, gunting, disebut gunting di dalam lipatan. Ini lebih parah lagi. Bila mana ada golongan yang menggunakan nama ahli sunnah wal jamaah, tetapi ulama ahli sunnah wal jamaah bari'un minhum. Siapa mereka? Saya belajar di negara Arab agak lama. Kita melihat kesan-kesan yang berlaku di negara Arab sekarang ini. Contohnya di Iraq, contohnya di Syria, contohnya di Libya, termasuk sekarang ini di Yaman. Ulama-ulama kita ada terkena serpihan-serpihan ini. Kegoncangan yang berlaku kepada umat Islam, khususnya di negara Arab itu, semuanya berlaku adalah dengan agenda. Maknanya ada susunan rapi untuk menghancurkan, melemahkan umat Islam. Bila lemahnya umat Islam, ulama-ulama di negara Arab, maka tinggal lagi untuk mereka memusnahkan umat Islam di negara Aceh ini, di Malaysia, di seluruh Indonesia, di mana-mana negara Nusantara, Brunei, Singapura, Janubu Thailand, semua sekali akan menjadi bakal berlaku di Iraq dan Syria. Jatuhnya negara Iraq ini jatuh. Dulu negara yang membangun, Basrah, Baghdad, kita tahu. Jatuhnya negara ini adalah bukan sebab mereka tidak ada duit, bukan mereka tidak mempunyai orang-orang yang bijak dan pandai. Negara thaqafah, negara yang kaya dengan kebudayaan ilmu, tapi hancur negara Iraq. Bila kita kaji, kita lihat apa puncanya. Puncanya adalah terbit daripada dua golongan ini. Siapa dua golongan ini? Pertama adalah golongan Syiah, dan keduanya adalah golongan yang kita namakan sebagai Khawarij, Musyabbihah, Mujassimah, Takfiriyah, yang lebih bahaya daripada Syiah dari segi pandangan kita bila mana membincangkan tentang keadaan umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu golongan ini dinamakan sebagai Al-Wahhabiyah. Akhtar al-firq di hadal zaman, firqah yang paling bahaya sekali pada zaman ini. Firqah banyak, tapi yang paling bahaya sekali adalah golongan Al-Wahhabiyah. Kenapa? Mereka mempergunakan musattarun bi ismi salaf, mempergunakan nama, guna Quran, guna hadis, rujukan kami Quran, rujukan kami hadis. Menggunakan nama itu, orang awam yang tidak ada basic, yang tidak mengaji, belajar kitab-kitab seperti mana di pesantren ini, mudah tertipu. Dan kita kena tahu bahawa bilangan orang awam nak dibandingkan dengan ulama-ulama, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut di pesantren seluruhnya, orang awam lebih ramai. Maka golongan ini, golongan Wahabi, menggunakan nama, kami mahukan hanya kepada Quran dan hadis, kami golongan salafus salih, kami adalah orang yang mengikut Nabi, kami menentang bid'ah. Benda-benda ini perlu dijelaskan bahawa kepalsuan yang mereka lakukan adalah satu jenayah
yang besar kepada ilmu agama. Jenayah ini lebih besar daripada membunuh orang. Kita lihat golongan Wahabi mentahrifkan banyak kitab-kitab ulama. Kitabul Azkar sebagai contoh yang kecil. Kitabul Azkar oleh Imam Nawawi, di dalam Nuskhatil Asliyah disebut oleh Imam Nawawi bab ziaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam diubah dengan tidak ada amanah, bab ziarah masjid Nabi. Kita kata engkau mungkin rasa hayyin, benda ni tak ada, walakin indallahi azim. Jadi ini besar, perubahan-perubahan begini, jenayah yang besar berlaku. Contohnya apa yang berlaku pada kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, iaitu kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Tahrifat-tahrifat itu ataupun perubahan-perubahan yang berlaku pada isi kandungannya banyak sangat menyebabkan orang yang mengkaji di universiti-universiti, pelajar-pelajar di universiti tertipu dengan gerakan Wahabi, terpengaruh dengan gerakan Wahabi hanya kerana tahrifat-tahrifat yang berlaku itu. Imam rahimahullah, ulama ataupun Syekh Kabir pada zaman akhir khilafah Utsmaniyah, Syekh Zahid Al-Kautsari, menyatakan bahawa Kitabul Ibanah tala'aba bihi baina yaday athimah. Isi kandungannya itulah diubah. Apa yang saya nak ceritakan bahawa golongan Wahabi dia menyerang kita dalam pelbagai genap. Nama, slogan, Quran, Sunnah, Salafus Saleh, menyerang kita dengan mengubah kitab-kitab para ulama, lalu menggunakan kitab yang telah diubah itu untuk berhujah pula dengan kita. Ini benda ini kita kena bangkit, bukan bertumbuk. Bangkit, menjelaskan, buat kajian rapi dan menjelaskan kepada orang awam. Sangat perlu. Ada ulama-ulama yang mengkaji, tetapi berapa orang saja. Kita memerlukan jemaah yang begini, yang berpegang dengan satu hati, ahli sunnati wal jamaah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah, yang amanah dengan ilmu. Itu perlu. Jadi apa yang saya nak menyatakan adalah selain daripada kita mesti berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah manhaj ini, kita juga perlu bekerjasama dalam menyampaikan ilmu. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan al-mal anta tahrusuhu amma al-ilmu huwa yahrusuka. Harta yang kita ada, rupiah yang kita ada, ringgit yang kita ada, kita yang kena jaga dia. Tapi ilmu, terutama ilmu akidah, ilmu ahli sunnah wal jamaah ini, dia yang akan menjaga kita. Biar kita tidak ada harta, tapi kita ada akidah, kita ada ilmu. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah kita kena buat satu gerakan menyampaikan ilmu dengan kajian-kajian yang rapi secara pertamanya online. Ini memang kita kena buat. Online ni maknanya internet. Semua orang ada handphone, orang-orang awam. Jadi mereka ini terlalu banyak mendapat maklumat daripada gerakan Al-Wahabiyah. Kerana golongan Wahabi ini bergerak. Mereka tidak, saya pernah mengikut gerakan Wahabi, mereka tidak tidur. Satu hari itu dia berjaga buat kerja untuk menyebarkan kesesatan Wahabi itu 25 jam saja. Ini minta maaf saya kata. Guru saya pun cakap itu, ahli sunnah wal jamaah lahu tafsir. Dia ada kelemahan. Kita kena bangkit balik, kena dengan semangat untuk kita buat kajian dan menyebarkan maklumat-maklumat ini secara dinamik, secara menarik pada zaman, sesuai dengan zaman ini, dengan cara online. Tak kiralah apa-apa, Facebook ke, laman web ke, TV, internet ke, radio ke, risalah-risalah ringkas macam tadi Ustaz Polisi sebut, menjawab fitnah-fitnah, masalah-masalah yang ditimbulkan, jawapan secara ringkas, kerana orang awam dia tidak mahu membaca terlalu panjang. Yang syarah tu biar pada kita, tapi mereka mendapat, orang kata zubatnya, dia punya keju tu kita bagi pada dia. Dia rasa ilmu tu. Jadi perlu ada kajian dan disebarkan ilmu ini secara online. Keduanya, seperti mana kita buat sekarang, iaitu bersyarah di masjid-masjid, pengajian-pengajian di masjid. Cumanya kita nak perbanyakkan lagi.
Ini kurang yang saya nampak, ada kekurangan yang boleh kita perbetulkan Ustaz. Iaitu kita banyakkan pengajian-pengajian di masjid-masjid bagi ustaz-ustaz, kiai-kiai, tekun, guru-guru yang mengajar di masjid-masjid, di surau-surau, di rumah-rumah, di pasar-pasar yang di luar sana, madrasah, untuk menumpukan kepada pengajian tauhid sifat rububiyah dan menjelaskan kesesatan yang ada pada pembahagian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma'i was sifat yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah rajulun dhalun mudil yang dihukum oleh ulama pada zaman dia, bukan kita. Rasulullah bersabda, laisal khabaru kal ayan. Bukan khabar berita yang kamu dengar seperti orang yang melihatnya. Orang yang melihatnya lebih tahu. Siapa yang melihat Ibnu Taimiyah? Yang melihat Ibnu Taimiyah adalah ulama pada zamannya, daripada mazhab 4. Jadi hukum oleh Sultan Ibnu Qalawun, seorang sultan di kalangan umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang adil, yang zuhud, dihukum penjara. Kenapa? Kerana fatwanya sangat bercanggah dengan Islam, sehingga sampai kepada sittina masail minhum usulil aqidah. Dan inilah rujukan, inilah firman kepada golongan Wahabi. Wahabi firmannya Ibn Taimiyah, sabdanya Muhammad Ghani. Betul, memang begitu. Kalau kita kritik, saya pernah mengkritik Ibn Taimiyah, dia serang kita tu seperti mana kita, seolah-olah kita menyerang Al-Quran. Subhanallah, ta'assub. Mereka yang fanatik. Mereka buat satu buku, macam Wahabi di Malaysia, dia buat satu buku. Okey, kita tak boleh fanatik mazhab. Sebenarnya mereka yang memfanatik. Kita tak boleh pegang fanatik kepada mazhab. Kita boleh toleransi, maknanya pegang mana-mana mazhab yang dianggap sesuai. Waktu yang sama, mereka sebenarnya nak bawa kita kepada akidah mereka, bawa kepada mazhab Wahabi. Mazhab Wahabi. Itu yang tujuan dia. Jadi saya, pengalaman tu banyaklah nak bercerita, tapi yang saya nampak perlu kita susun kembali Ustaz, pesantren yang mempertahankan ilmu salaf yang sebenar ini, Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, untuk susun kembali seperti mana yang dibuat lajnah bahas al-masail tentang jawapan-jawapan pada isu-isu berkaitan dengan tauhid, tasawuf dan sebagainya. Mereka adalah golongan yang anti tasawuf. Saya pernah baca kitab Wahabi, mereka kata apa? Sebelum kita perang Yahudi, perang Sufi dulu. Sebelum kita nak bunuh Yahudi, kata golongan Wahabi, bunuh Sufi dulu. Ini maknanya apa? Pemusuhan mereka dengan kita, pemusuhan akidah. Bukan masalah fiqhiyah, bukan masalah qunut, bukan masalah tahlil, bukan masalah talqin, bukan masalah yasinan. Bukan. Tapi masalah usul. Kita tak nak bicara pasal itu, dah tahu agama, dah tahu antara kita tentang ayat mutasyabihat, tentang isu mengkafirkan ulama Islam, mengkafirkan orang yang bertawassul, macam-macam benda. Jadi perlu kita bekerjasama. Ziarah saya pada kali ini adalah selain daripada ta'aruf, kita juga nak menyusun sekiranya ada macam rakaman video begini ya. Ada sesiapa yang mahir tentang media-media ini untuk membuat satu sistem yang mudah, senang, kita orang panggil copy paste, disebar-sebarkan. Setiap minit mesti sebar. Setiap minit sebar. Itu benda. Tahu tak, setiap kali kita buat tu ajrun indallah yang azim. Allah beri ganjaran yang besar. Jadi saya rasa setakat itu saja. Kita mohon supaya Allah Ta'ala merapatkan hubungan kita dengan sekalian, menyatukan kita dalam mahabbat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya ada sedikit perbezaan antara kita, kadang-kadang ada orang macam saya berguru dengan seorang ulama muhaddis, Syekhuna Abdillah bin Harawi. Beliau adalah seorang yang tegas. Beliau digeruni oleh golongan Wahabi ini. Sebelum beliau masuk di negeri-negeri Wahabi, Wahabi sudah fatwakan dia sesat. Belum masuk lagi, bila difatwakan sesat.
dan hujah-hujah ni sangat banyak. Setiap hari dakwahnya adalah membetulkan akidah. Setiap hari cakap pasal akidah dia, sehingga di negara di Lebanon tempat beliau menetap dulu digelar sebagai hurrasun akidah, penjaga akidah. Bicaranya adalah bicara akidah. Dan beliau, anak-anak murid beliau pernah dibunuh sampai peringkat itu. Antaranya kalau kita cek kaji, guru saya iaitu Syekhul Niza Al-Halabi rahimahullah mati dibunuh, syahid dibunuh. Seorang ketua Jam'iyatul Masyari' Khairiyatul Islamiyah di Lebanon yang mempertahankan Asy'ariyah dan lawan pokok Wahabi mati kena bunuh. Alhamdulillah, Allah mati syahid. Tapi waktu yang sama kita tahu bahawa golongan Wahabi tujuannya untuk membunuh, menghancurkan para ulama. Jadi kita kena jaga juga ulama-ulama ni. Ulama-ulama ni kita kena jaga. Sebab Wahabi memang dia ada target dia. Wahabi depan kita, Masya Allah, senyum. Masya Allah. Akan dia pisah. Saya tahu sebab saya pernah ikut pokoknya. Jadi kalau ada macam Syekh Abdullah ni seorang yang tegas. Beliau mewasiatkan 3 firqah. Ini dari segi pandangan beliau. 3 firqah yang bahaya pada zaman mutaakhir ini, yang perlu diberi tentangan yang kuat oleh Asy'ariyah Al-Maturidiyah ke atas mereka. Kita ni perlu menentang golongan ini. Pertamanya siapa? Iaitu firqatul Wahabiyah, dengan tajsimnya, dengan tashbihnya, dengan takfirnya, dengan tabdi' bi ghairi haqqinnya. Itu isu-isu tu kita tak pandang. Keduanya adalah golongan yang kita namakan sebagai golongan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ni saya lihat di Indonesia mula berkembang. Dan mereka ni dari segi fahaman akidah mirip kepada Mu'tazilah. Dan mereka tackle orang-orang muda di universiti-universiti. Universiti-universiti banyak terpengaruh dengan Hizbut Tahrir ni. Dan mereka mengkafirkan Asy'ariyah. Dan juga Al-Maturidiyah. Kita ada bukti semua sekali buat kajian. Dan golongan yang mengkafirkan Asy'ariyah Al-Maturidiyah, mereka mempunyai agenda jahat. Seperti Syiah mengkafirkan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Mereka ada agenda jahat. Jadi berhati-hati dengan golongan Hizbut Tahrir. Dan yang ketiga kata beliau adalah golongan Ikhwanjiyah. Ikhwanjiyah ni siapa? Iaitu golongan yang mengikut jalan yang disusun secara baru taktiknya oleh seorang lelaki yang bernama Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Zilal Al-Quran. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Sayyid Qutb bukan seperti Imam Hasan Al-Banna. Kita tahu dia bukan orang alim, dia hanya bahasa Arab sahaja. Orang Arab ni semua boleh bawa taksi bahasa Arab. Setakat bahasa Arab boleh, tapi tidak ada qawaid dalam memahami tafsir Al-Quran, tak boleh. Dia bukan orang alim. Bahkan Syekh Ali Jummah, Dr. Ali Jummah, mufti, guru saya, mufti di Mesir, beliau menyatakan bahawa fahaman Sayyid Qutb ini adalah fahaman Khawarij, mengkafirkan. Dia mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam. Bahkan dia kata apa? Tukang azan di masjid-masjid, termasuk imam-imam, termasuk guru-guru di sekolah-sekolah, kalau tidak menyokong golongan mereka, dikira sebagai kafir, khurujan an millatil Islam. Kafir. Golongan yang mengkafirkan mereka lah sebenarnya mengkafirkan. Jadi golongan Ikhwanjiyah, golongan Hizbut Tahrir, dan golongan Al-Wahabiyah. Tapi kita ni dengan Wahabi ni kok tak settle-settle lagi. Tak habis lagi. Jadi kita perlu buat amalan yang dilakukan dipanggil sebagai tahzir. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta mata tari'una an zikri fajir, uzkuruhu bima fihi liyahdharahu an-nas." Sampai bila, sampai kapan kamu nak senyap daripada menyatakan golongan ini salah, golongan ini menyesatkan orang? Beritahu, kata Nabi SAW, nyatakan kepada orang ramai, supaya orang ramai mengambil peringatan, mengambil iktibar. Itu tujuan dia. Jangan kita senyap. Kita tahu bahawa para ulama menyebutkan bahawa as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Senyap daripada menyatakan kebenaran, iaitu melawan kemungkaran, itu adalah syaitan yang bisu. Dan dalam hadis
Adapun athar disebutkan bahawa idza zaharatil bid'ah wa sakata 'alimu la'anahumullah. Kalau ada bid'ah Wahabi, bid'ah Syiah, bid'ah itu, bid'ah ini, yang betul-betul bid'ah, bid'ah kuno, bid'ah tahlil, tapi orang alim senang. Orang alim hanya makan, minum, kenyangkan perut, maka Allah Ta'ala, kita bimbang, pada ini bimbang, Allah Ta'ala akan melaknat semua. Jadi moga-moga adanya pesantren ini dan juga memikirkan langkah-langkah yang baru untuk mempertahankan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau dapat fokus pada akidah pun cukuplah. Ini satu nikmat yang besar. Biar ada di Aceh ini, pondok Mudi ini ataupun di Samalanga ini, markas yang kuat mengkaji tentang Asy'ariyah Maturidiyah dan menjawab hujah wal syubhat. Hujah wal syubhat, insya-Allah. Jadi Ustaz, terima kasih semua yang sudi mendengar apa yang saya nak katakan, dan semoga mahabbah ini berterusan sehingga kita meninggalkan dunia ini dan kita ditemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam syurga bersama insan yang mulia kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup tazkirah saya ini dengan sama-sama kita tahlil dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ونتوسل إليك ونتوجه إليك بنبيك الأمين نبي الرحمة يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربنا أن يغفر اللهم لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وللمسلمين والمسلمات اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والوهابية والشيعة وحزب التحرير والمنافقين ودمر أعداء الدين وانصر جيوش الموحدين من الأشاعرة والماتريدية اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا اللهم ارزقنا رؤية حبيبنا محمد في منامنا في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.